kerja. Last day kerja. Parking. Oh, tapi time ni lecah amat. Tudung pula tak. So hari ni last day kita. Last day kita apa, saya je lah last day. Tapi esok last day dekat Kuantan. Hari ni last day kerja. Selalu saya pakai tudung bawal atau tudung sarung malas. Tapi hari ni sebab last day kita pakai macam hari pertama kita kerja. Okay, dia tak buka lagi. Hari kita morning. Nak makan apa? Makan dulu. Boleh makan. Makan lah. Ini rutin hari ni kita orang. Kalau kita orang sampai awal. Dah lah. Kau lah. Akan rindu makan So far tak pernah try ujung sekali je dimsum tu. Okay, itulah 9 kan. So aku dah masuk kerja. So sekarang pukul 11. So bila masuk tu memang orang kata kalau kerja pagi dengan energy why kau takkan stop. So tadi kemas, kira stok, cuci apa semua. Briefing. Tak setiap hari kita orang akan ada introduce lah seli kita orang berapa, target kita orang berapa. Kawan kami tadi minta cuci spek. So ni. So kita orang akan briefing seli kita orang berapa, target kita orang berapa, apa yang kita orang tak cukup. Contohnya functional lens. Macam cermin yang basic-basic. Kita orang kan jual basic lens kan, tapi kita orang ada je upgrade multifocal apa semua tu lah. So kalau macam lah contoh banyak sangat jual yang promotion, kita punya GP semua akan drop. So setiap hari akan ada reminder lah. So banyakkan jual functional, jangan jual promotion sahaja. So ini paling complicated sikit. Selalu aku lukis simple-simple je. Transparent? Dia beri payung plus. Semalam aircon rosak. Hari ni datang ni rosak, autoref rosak. Dia tak. Tapi saya tak ada. Astagfirullahaladzim. Saya berdua cerita. Kasihan lah. Hari last day lah jadi benda-benda ni. So tadi customer duduk situ lama sangat tau untuk nak check autoref. Lepas aku cakap dengan dia, kalau macam tu boleh tak miss pilih-pilih frame dulu. Lepas tu sampai sekarang dah nak 5 minit still tak okay. Means memang ada problem. So sebab biasalah kita kerja retail, so kita akan tengok autoref and then buat benda ni je. So kita panggil cheat code lah. Tapi aku dah kena guna benda ni balik weh. Ada je certain case yang macam budak ke apa ke memanglah selalu guna. Tapi ni oh my god, maksudnya ini seharian aku akan guna. Good lah untuk saya. Saya ada CCTV saya rekod dekat dalam ni sebab kat luar ada customer. Tapi maknanya hari ni saya tak boleh nak rehat ke sebab autoref tak boleh guna. So memang totally kena guna. So doakanlah supaya boleh guna. Esok saya dah tak ada. Tak pasal-pasal esok kena kerja, mampu aku. Lotus belilah waffle premium ni RM7. Sedap. Panas-panas dia sedap. Ini fresh campur chicken chop. Tapi chicken chop dia macam 5-6 ketul. Lepas tu kecil. Lepas tu tak berbaloi. Okay. Tapi this one sedap gila. So customer tadi dia rushing nak ambil anak di sekolah. So kita tak buat. Lepas tu mesin dah okey. Rupanya salah Swiss. Dia ada 2 Swiss. Tapi Swiss yang belah sana kita tak pernah sentuh. Tapi tiba-tiba Swiss tu off. So that's why lah kita tak perasan benda tu. So mesin okey. Customer nanti dia datang balik lepas dia ambil anak dia. Tapi so far sekarang dah pukul 2 tak datang lagi. Tapi so far so good. Yeah.
Dah 2 hari akan rosak. Finally ada orang tak kita orang duduk sini. Panas weh, nak cek mata. Okay, so kita punya mesin cek mata macam ni. Ini adalah bilik cek mata. Itu adalah kids punya, itu dewasa punya. Itu demo cermin Zeiss Dry Safe. Okay, lepas tu ini power. Ini untuk reading chart kalau orang nak power dekat kan. Okay, lepas tu view dia macam ni tau. Tahu guys, dia macam ni tahu guys. Nampak? Tak nampak kan? Tak nampak kan dalam cek mata? Dia nampak macam. So, kekurangan dia adalah kalau contohlah orang tak boleh dapat 60 kan. So, tak boleh nak macam 1 step ke depan, 2 step ke depan. Tak boleh. Sebab kita memang setelah. So, ini saya punya, ini saya punya, ini tempat cat sembus jadi senyap. Hiu. Tapi tak senyap lah sebab dah kantorkan dekat video ni. Okay, tu aircon dengan setup. Dapat tajuk paling penting. Hari ni last day. Bakal buat juga kedai. Next, benda yang paling saya mungkin akan rindu adalah saya rindu nak masuk dalam lotus. Bayangkan ni kedai kita orang, so tak ada customer. Jalan kaki masuk lotus. Dan saya selalu jadikan benda ni sebagai target. Nampak tak banner tu? So ni kedai pertama yang saya akan rindu. Yang saya akan rindu adalah Watson dan ada satu kedai perfume. Okay, Watson sebab ni paling depan. So saya akan masuk. So saya akan duduk area situ. So kalau you boleh nampak kedai ni ada orang ke tak. So saya akan datang sini. So Watson ni saya suka tengok bahagian ubat-ubat dia. Sebab saya nak tengok apa kandungan ubat. Macam acah-acah farmasis kan, tapi mengisi masa lapang. Okay, and then kedai perfume kat sini. Kedai perfume ni antara kedai sebab kita orang kalau tak ada customer, sama-sama tak ada customer. Kalau ada customer, sama-sama ada customer. So bila tak ada customer, kita orang akan lepak kat situ. So dekat sini, tengah-tengah ni selalunya akan ada food, makanan tester ke ataupun rumah ke. So kita orang akan, aku dengan dia lah ya akan macam nak try aja. So aku ada geng untuk tak reti malu minta makanan free. Selain dengan pekerja ni lah, kita kroni kita adalah kedai perfume. So ni kedai Watson. Okay, next kedai adalah kedai Hansel. Nampak tak? Tak nampak kan? Siapa suruh? Tak ya, siap buat lagu. Betul lah lagu ni lah. Lipstick pula. Kalau sahabat kita baik kau monyet. Monyet? Asal lagu macam lagu mati. Lagu Mak Rumpik meninggal ni. Dula Alia. Wan dengan kemas. Bye. Jumpa kat dinner. Bye. Ada rezeki memanjang. Esok jumpa lagi. Bye. Thank you so much. Minta maaf lah kalau ada kekalahan bahasa. Salam umpan ngata. Alah makan minum semua. Thank you so much. Nanti kalau ada apa-apa berita baik, Roger. Dah semua dia bicara golden lah. Golden asyik saya. Bila ke? Dia lah tu. Tapi tak boleh ni lah, kalau dia orang sekolah tak boleh sama batch lah dengan anak IB. Anak IB jadi senior. Anak IB senior. Dah kita pindah Kuantan balik. Tapi mungkin on the way balik lah guys. Tapi Amir suruh singgah beli buah. Sedih dah tiba-tiba, tapi tak apalah. Saya dah sampai kedai buah. So nak beli jap. Dah balik. So ada skip baru nak buat video vlog, tapi ada separuh lepas daripada makan tu dah tak buat dah. So hari ni last day sale. Cuba teka berapa.
Semalam 2,000, semalam lagi 5,000. Hari ni sale RM25 je. Semalam bukan beratus-ratus ke 300? Semalam RM1,890 lah. Bukan semalam yang awak kata Daniel cuti pun dapat 500? Ya, lepas tu kan orang kata bertubi-tubi lepas daripada Y balik tu. Y balik bertubi-tubi sampai kan ada satu customer tu last minute dengan orang dia beli 800. Lepas tu pagi tu 200, 300. So total RM1,890 semalam. Hari ni RM25 je. Hari ni dah last day. Habiskan Yelah. So kita dah beli buah. Dah beli buah ni lah buahnya. Dia baru, kedai baru. Boleh beli guys. Sedap. Okay, so Sedap? Maksudnya awak dah makan lah? orang nak kata buah sedap, orang tak kata lah. Ini buah baru, dia ada cream cheese. Alamak, kamera macam ni lah tapi. So dah tak ada dah pergi kerja. Tak ada dah kalau spek. Tak berani nak potong. Ni wah baby. Yalah. Okay guys, so okay, so sebab aku dah banyak kerja kan, dah banyak jumpa dengan orang yang yelah ada yang lagi tua, ada yang sama umur bekerja kan. Okay, tapi ini antara kerja yang best, mantap lah. Aku boleh kata teammate semua padu gila. And then dia punya environment kerja semua best lah. So ini adalah pengalaman 8 bulan 9 bulan yang bagus, yang best dalam hidup aku. Okay, so bayangkanlah walaupun kau rasa macam kau seorang je perempuan kat situ. Okay, sebelum ni adalah perempuan lain, tapi dia dah resign. Lepas tu tinggal kau seorang. Lepas tu adalah perempuan lain baru masuk. Okay, tapi lantaklah, tapi kau seorang je perempuan kan. Tapi kau tak rasa macam, and then kau pula walaupun lah kau grad dengan optom lah bagai, tapi kita still apa orang kata pengalaman kerja tu still kosong. Walaupun kita just ada title je optometris, tapi kita punya kerja tu kosong. Tapi diorang sangatlah membantu A to Z. Walaupun lah macam okay, contohlah still lah multifocal, bifocal apa semua, aku tak pernah potong. Sebab dia orang tak percayakan aku. Sebab aku ada pernah buat damage lah pada single lens je. Tapi macam okay, sebenarnya actually bos aku tu dia bagi je kepercayaan kat aku. Cuma yelah kalau ada risiko apa-apa ke kan. Tapi macam faham tak, macam yelah kalau macam contohnya lah kan, macam tu bukan customer aku, buat apa aku nak tolong potong, macam faham tak. Tapi dia orang sangat lah tolong je semua orang. Kalau ada apa-apa soalan pun, walaupun 10 kali 8 bulan aku kerja, hari-hari aku tanya soalan sama pun, bantu je. So aku tak tahulah, aku suka dia punya vibe, dia punya positif, dia punya nak kata mesra kan, dia punya bonding, dia punya anything tu menarik. And then benda yang agak sedih sebenarnya, sebab ini adalah perpindahan negeri. Kalau setakat pindah daerah, macam duduk kat tempat lain ke, still boleh jumpa lah. Sebulan sekali ini pindah negeri, mampu nak pergi sini 6 jam lah. Macam memang tak sure lah bila lagi datang sini kan. Sebab tu aku ikutkan dia suruh aku terus kerja tau 15 hari bulan kat Johor tu. Tapi aku macam aku nak masa untuk aku adapt, untuk aku telan semua benda ni. Aku tak ada, dia orang dah macam dah lah. Tapi kalau lah diberi pilihan, kalau lah aku kenal benda ni, tempat ni, ataupun aku tahu tentang tapi biarlah pengalaman kan. So yelah macam faham tahu, lepas grad terus kerja sini, macam lagi banyak masa dengan dia orang, lagi banyak. Tapi tak apalah, bulan 11 tu pun sampai sekarang dah kira banyak sangat memori, banyak sangat ni.
So sebab tadi aku pun rushing nak balik. So diorang pun macam tengah ada nak kemas-kemas. So ada rekod yang AB je. So dah lah, tapi aku bersyukur lah ada diorang yang dewasa, yang lagi tua tu pun macam jaga aku sangat baik. Macam diorang macam bapak kedua dan ketiga aku. Sebab aku jauh daripada family. So diorang tu sangatlah sedih. Kita apalah. So tu sahaja hari last day kita. Kita nak pergi basuh baju. Esok kita nak pulangkan. Dan esoknya kita nak gerak ke Johor. So by Kuantan. Ramainya manusia kat Kuantan ni. So attachment issue dah ke? Aku tak nak buat attachment issue tapi okay. So saya tak sampai nak ucapkan terima kasih kepada customer-customer saya yang mati worker tu. Dia tak pick up lagi. Saya nak tahu update dia. Tapi boleh je tahu kan. Tapi mesti dia kata shock macam mana orang yang serve saya. Yakin je tante dia tak kenal itu. Dia tak ingat pun aku. Tak apalah. Tapi terima kasih kerana menjadi customer saya. Tiba. Okay, so sebab lighting dia lawas ni. So syok lah baby sini. Okay. So dia last day dia so far last day yang lenggang lah. Aku expect hari ni sebab semalam bertubi-tubi je customer. Tapi hari ni tak ada langsung. Kosong weh. So aku macam oh my god, dia nak bagi aku ketenangan ke? Dia macam tapi aku nak kumpulkan sale maksimum yang sebolehnya. Tapi tak ada orang langsung. Aku macam ini adalah hint untuk aku sebenarnya menatapi detik-detik setiap posisi, setiap inci dalam kedai tu. Dan saya bosan tadi saya menatap dinding. Oh my god, inilah shilling yang aku inilah cermin yang aku buat. Inilah frame yang aku selalu try pagi-pagi sebab aku suka cermin dia. Dan it's gone. Saya harap nanti saya datang balik. Saya mungkin akan datang balik tapi tak tahu bila. Tapi yelah setiap kali nak balik kampung kan akan lalu kat Kuantan kan. Tapi saya haraplah bila saya lalu balik tu orang muka-muka yang sama ni. Sedihnya kalau datang balik. Okay, tak apalah. Tapi tak sabar nak datang balik. Tak pergi lagi tapi tak sabar nak datang balik. Bye guys. Jumpa di lain waktu. Udah balik Lotus Indra Mahkota. Tok Lia semua lelaki orang. Bye.